Okay lah. Tak, kereta aku tak pernah tiba-tiba jadi macam ni. Are we still in Karak? Are we Kita sekarang dekat Karak lah, inilah Karak. Ini ada rumah tapi tak ada orang duduk. Adakah itu tempat Pak si Mahu duduk? Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Aisab Hafiz. So guys, hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak pergi lalu dekat jalan Karak Lama. Sebab aku dengar cerita orang cakap jalan Karak Lama ni berhantu ataupun keras. Jadi aku nak try, aku nak pergi jalan Karak Lama dengan kawan-kawan aku semua. So yeah, let's go. So guys, sekarang pukul 1. Sebelum 1 lagi dalam pukul 12.30 macam tu. Jadi kita tengah tunggu orang semua tengah siap. And aku rasa hari ni aku nak buat benda gila sikit. Aku tak nak ikut jalan Karak yang baru tu. Aku nak ikut jalan Karak yang lama. Okay, so sebelum korang sambung tengok video ni, jangan lupa like, subscribe and share dekat bawah ni. Jom kita sambung. Okay, so sebelum kita bergerak nak ke Genting Highland, jadi kita kena isi minyak dululah. Okay, sebenarnya Shazy dia akan follow kita dan diorang bergerak 2 kereta. Jadi aku nak prank diorang buat apa. Kita nak tengok macam ni reaction diorang. Sebab aku cakap dengan diorang kita nak ikut jalan Karak yang baru. Jom lah, kita tengok diorang takut tak takut. Serius lah kau ikut jalan Karak Lama? Ya, aku tak beritahu. Aku tak beritahu kau Kau dalam kereta semua tahu kan? Dia don't know. Shazy, kita nak pergi mana ni? Kita mengikuti kereta di hadapan. Kita pun tak tahu mana kita nak pergi. Saya tak tahu sama mana pergi. Kita akan sama orang di depan. Nampak ini orang? Dia dah pakai Mercedes tapi dia bawa slow lah kawan-kawan. Kita bawa Myvi saja. Cocok sikit kawan-kawan. Jangan tiru ini aksi ya. So guys, sebelum kita on the way pergi ke jalan Karak Lama tu, kita ada jumpa kedai. Bukan kedai lah, dia macam buka satu van lori. And kita pergi singgah sekejap makan dekat situ. Apa guys? Apa? Guys, ni kereta Ryan guys. Kita pakai kereta Ryan sebab kereta aku rosak guys. Tiba-tiba pula kereta aku terbang kalau start tadi. Sekarang ni kau order je apa? Ya, bayar habis saja. Yo guys, sekarang kita dah nak masuk Karak Jalan Lama. Biasa kalau orang naik Genting, orang akan ikut highway ataupun tol lah. Tapi kita kali ni kita akan memasuki jalan Karak Lama. Kita sedang masuk dekat sini dah dulu 1965, di mana yang ada kereta Volkswagen kuning. Orang macam dulu, orang tengah drive kan. Kali bila orang tengok kat belakang ada kereta Volkswagen warna kuning. And silapnya orang dulu, orang cakap kalau nampak kereta Volkswagen kuning tu, jangan bagi dia overtake. Kau faham maksud aku? Tapi kalau dia overtake apa jadi? Kalau dia overtake, kau akan nampak yang dalam kereta tu sebenarnya tak ada orang. Lepas tu, kereta tu akan kacau kau and akan buat kau sampai accident ataupun fokus semua boleh lari. Tak faham tu, which is Karak? Are we still in Karak? Are we Kita sekarang dekat Karak lah. Inilah Karak Lama. Oh, so this area surrounding is Karak. Baik Karak Lama. the haunted place, right? Ya. Is we already finished or we still ongoing? Kita masih lagi nak masuk ke jalan yang betul-betul gelap. Nampak tu, ketuk tu. Genting Highland. See? Jalan mana pula ada orang ikut ni? Selalu ikut jalan highway ni, ikut jalan lama mana pula ada orang ikut ni? Kakak pukul 4 pagi, 3 pagi nak sampai. Balik rumah. Ini dah pukul berapa kan kat sini? Ni pukul 2 lebih lah, 2 pagi lebih lah. Sembang pelepek hari ni. Guys, maksudnya kita dah perasan lah dia nak ikut jalan mana. Aisab Hafiz memang cari pasal orang cakap lah. Nak ikut jalan lama je tak? Ikut jalan lama tak tahu kenapa. Benda ikut jalan highway sekejap je sampai. Tak tahu kenapa dia. Aku serius kan, aku dah bulu roma aku dah start naik. Jalan ni. Si kalau aku tutup. Tengok gelap macam ni guys. Kau gelap dude. Oh my god. On back. Member semua cuak bos. Tak boleh main with this shit all this. Kalau korang nak tahu, cerita dekat jalan Karak Lama ni, apa yang lagi seram, dulu ada orang pernah akan kacau, akan ada sesuatu Pontianak dia akan duduk berkeliaran kat tepi-tepi ni. Kiri, Jangan seru. Ya Allah. Aku tak sure sama ada benda ni betul ataupun tak. Sebab dulu kan orang ada boleh jin ke apa semua kan. Kau tahu diorang akan buang kat mana? Salah satunya laut, hutan ataupun sungai lah. And Pahang merupakan hutan yang paling besar dekat Malaysia. Jadi korang tahu-tahu lah, kalau orang lalu jalan kat sini kan, orang akan buang benda tu ke apa. Aku tak sure benda tu betul ke tak, sebab jalan ni agak keras. Jalan ni tak ada orang guna. Jalan ni takkan jam, tak ada apa. Tapi kenapa orang tak nak guna? See dude. Sebab ada highway lah. Because they don't want to risk their life just for save RM2. Ya, tu betul gak tu. Jadi guys, so time kita on the way nak pergi lalu ke jalan Karak Lama tu, kita ada perasan dekat belakang kita punya kereta ada satu kereta and kita tak tahu tu kereta apa and kita nak takut time tu.
So lah, aku ingat ke Volkswagen tadi, rupanya Saga lama je. Aduh, hai. Fail lah, buat aku goyang pula telur aku ni. Telur aku dah tengah goyang sekarang ni. Uish, KZ, kau rasa kan kalau kereta kat sini, kalau rosak ke apa, memang tak boleh buat apa-apa, Mat. Sebab apa? Tak ada line satu. Dengan kalau towing nak datang pun is a very far away untuk kau nak datang kat sini. Sangat jauh. Untuk nak contact, macam mana kau nak contact? Kau tak ada line. Aku bagi kau satu cabaran. Kau lalu jalan ni seorang-seorang pukul 3 pagi. Dengan kereta. Bukan, dengan motorcycle. Aku tak nak. Kau rasa kau nak bawa jalan ni? Apa Kalau ikut aku pergi mantak ada naik motor sial. Mungkin benda tu boleh menumpang. Kau naik pula seorang. Oi, tak boleh motor tak boleh. Ui, apa ni? Itu gelisah lah. Answer lah. Wait, stop. What the fuck? Close the window lah, Pudia. Weh, ada rumah semua ni apa? Tapi tak ada orang duduk tu kat sini. Rumah tu. Ha. Just now we saw light was on lah. Mana ini ada rumah tapi tak ada orang duduk. Adakah itu tempat Pak si Bahu duduk? Kemudian guys, tiba-tiba je kereta aku mati guys dekat jalan Karak Lama tu. Aku tak tahulah sebab apa, sebab enjin ke. Jadi aku pun dah takut, dekat situ tak ada line dan apa semua. So, ya. Yeah. Asal, kita habis lah. Orang ni ada aku je lah. Kan aku tolak kot. So kalau korang nak tahu, untuk video kali ni yang sponsor adalah Aesop Brand guys. Company Aesop Branding ni, dia buat barang-barangan clothing yang cantik-cantik, yang branded, yang nice. Packaging dia cantik gila. So macam yang korang boleh lihat, kalau korang buka kotak ni, korang akan nampak dalam ni ada satu hoodie yang cantik dalam plastik. Korang nak tahu apa yang best ni tentang hoodie ni, macam korang boleh nampak, dia punya jahitan cantik gila. Untuk demi slogan, you are being watched, act cool. Maksudnya korang sedang diperhatikan, so buat cool je guys. And untuk barang seterusnya, kita ada Aesop lanyard. Macam korang boleh tengok, didatangi dengan kotak juga. And dia ada dua colour guys, kalau untuk korang nak tahu, iaitu Aesop Charcoal Black and Aesop Angel White. Macam yang ada dengan aku sekarang ni adalah Aesop Black Mamba punya t-shirt. Macam yang korang boleh nampak, didatangi dengan kotak juga guys. So macam korang boleh nampak. And dia ada nombor siri kat belakang. Sebab brand ni dia tak keluarkan banyak. Setiap barang dorang ada 999 helai je. And kalau korang nak dapatkan baju ni, korang boleh pergi kat www.aesop.com.my ataupun aku akan letak link dekat bawah ni, description kat bawah ni. Korang boleh tekan je link ni, akan ada staff diorang yang akan layan untuk korang nak beli baju apa, lanyard ke, hoodie ke. Korang just klik link dekat bawah ni. Weh, asal kau ikut jalan lama tu tempat gelap-gelap? Selalu kau ikut highway biasa tu. Bro, ya sebenarnya idea piece lah. Dia want to prank you lah. Kau ikut belakang kan. Senang kata kena prank lah. Idea wasn't Allah. Itu kereta. Sekarang ni macam mana? Ni aku prank kau pula padan kau. Aku nak ikut jalan lama tu. Sebab kalau kita ikut jalan biasa, jadi tak fun lah. Betul tak? Sekarang fun tak rosak kereta macam ni? And dalam masa yang sama, Shazy pula ada kawan dia yang tahu pasal kereta Continental. So aku suruh Shazy untuk tanya kawan dia kenapa kereta aku boleh start tiba-tiba, mati tiba-tiba and keluar hazard light. So Shazy pun call kawan dia and tanya kenapa kereta aku boleh mati secara tiba-tiba. Guys, so sekarang ni Shazy tengok. Dia suruh check apa kat tempat kunci tu. Cuba tengok. Check atomizer. Tempat kunci aku takut kita tekan tu. Weh, dah okey ah. Tak, kereta aku tak pernah tiba-tiba macam ni. Lockdown. Okey. Bukan lockdown. Kunci aku ada aku bawa tadi. Kaki kau terkena kunci. Tekan kaki kau terkena dekat kunci tu. Kunci tu berat sana sikit tau. Memandangkan kita dah sampai dekat Genting. Sampai Genting. Kita kat Genting Island sekarang ni. We go chill lah. We go chill a bit lah. Kereta pun dah boleh start. Jadi plan aku apa? We go chill lah. Pergi Amber Court. Kau tahu Amber Court? I know lah. Ada hantu kan. Tempat yang tak orang cakap macam seram. yang agak seram lah. Aku tahu tempat seram tak seram. Apa kata kita try pergi tengok? Kau rasa korang on tak? Agak untuk apa? Untuk apa? Nak saja lah pergi. Kita pergi tengok. Sebab aku dengar cerita dekat Amber Court tu agak seram lah. Sebab orang kata hotel yang paling seram kat Asia. Aku tak tahu lah paling seram ke apa ke. Macam mana korang? Seram-seram gua. Tak tahu Sebab kita dah sampai. Barang jadi. Barang jadi. So guys, sekarang kita pergi gerak pergi Amber Court. Sebab kita dah lalang kita dekat sini. And tadi kita pergi lalu highway Karak Lama. Aku tak naik. And bila kita Bro, you go first lah. We don't want to come lah. Weh, serius lah. Aku tak suka benda ni. Would you stay here if I give you 1,000 ringgit?
I think they changed the number lah. Maybe they changed the number because there's no D6. You saw right? Bangunan Cina yang ada nombor 4 selalu 3A. Okay guys, so tu je video aku untuk minggu ni. Kalau korang suka video aku, jangan lupa like, subscribe and share video aku. And jangan lupa komen. So, I see you guys in the next video. Bye.